Setiap pagi di pantai timur, aroma nasi kerabu memenuhi udara. Warna biru pada nasi ini bukan sekadar hiasan. Ia melambangkan warisan turun-temurun dari nenek moyang kita dan mencerminkan keunikan serta keaslian budaya Melayu yang kaya dengan tradisi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azim Aizat. Saya sekarang berada di kedai nasi kerabu Pok Suman. Sebelum kita tahu lebih lanjut, jom kita jumpa dengan owner kedai dahulu. So, saya Muhammad Luqman Akbar bin Abdullah, duduk di Kapur Bukit Maruk. Kedai nasi kerabu Pok Suman, nasi kerabu Pok Suman. Umur 35, ini kedai lah. Ramai pelanggan yang datang untuk merasai kelazatan nasi kerabu turun-temurun ini. Suasana yang santai dan mesra menarik pelanggan untuk berkunjung berulang kali. Kualiti kita kena jagalah. Kualiti kita kena suka semua. Tak boleh main agak-agak. Tak boleh main lepas-lepas, kita kena buat suka tel belakang. Baru sama belakang. Alhamdulillah dah ni, kita bolehlah kalau ramai juga dah. Proses memotong isi daging dilakukan dan ulam-ulaman yang dihiris halus serta sambal kelapa merupakan bahan penting. Ikan kembung yang disaluti tepung digoreng dan menjadi lauk yang digemari dalam hidangan nasi kerabu. Aroma dari proses memanggang ayam diperap dengan rempah ratus dibakar menjadi lauk istimewa. Proses terakhir adalah pencucian beras sehingga bersih. Untuk penghasilan warna nasi, diletakkan 2 paket serbuk berwarna bunga telang. Diikuti dengan 10 helai daun limau purut agar menghasilkan bau yang wangi dan kacau sebati. Nasi kerabu ni kalau tak kena dengan warna biru tu, dah terus pun nasi kerabu. Kalau nasi putih dia lain. Dia tu mata kita lah tengok color tu. Tarik ke. Setiap hidangan disediakan dengan teliti. Setiap hidangan dihias rapi dengan ulam-ulaman segar dan sambal kelapa yang menambah cita rasa. Nasi kerabu yang harum disenduk bersama lauk pilihan pelanggan sama ada ayam bakar, ikan celup tepung atau daging bakar. Nasi kerabu bukan sekadar makanan tetapi hasil seni dan warisan. Dah tahu kan selera nasi kerabu? Lepas ni makan nasi kerabu bukan sebab lapar je, tapi sebab nak rasa warisan bangsa. Kalau nak tahu, mari singgah Nasi Kerabu Pok Suman.